RS ni aku dah buka, aku nak buat meja servis. Mileage 42,000 tak pernah meja servis. Jom kita tengok apa jadi. Kita start dengan air filter dulu. Korang boleh tengok sendiri bagaimana rupa air filter dia. 42,000 itulah rupa air filter abang-abang. Kotor bukan? Korang tengok sendiri rupa kotak angin dia dan juga throttle body dia. Kena ingat motor ni 42,000 km tak pernah buat major servis. Tanda-tanda nak major servis senang je. Korang tengok kat bahagian luar, tengok dekat hose tu. Nampak tak? Ada keluar minyak dan juga coolant tu. Hose tu dicipta bukan sengaja tau. Memang dicipta untuk kita sebagai owner untuk tahu bila kita nak kena major servis dan juga servis water pump kita. Dalam package major servis kita, memang kita cuci sekali oil strainer dan juga servis water pump. Disebabkan tu kita kena buka casing belah kanan. Kau tengok sendiri apa jadi pada lubang air dia. Berkarat bukan? Itu tanda-tanda korang dah lama dan tak pernah servis water pump. Aku akan bongkarkan sekali apa terjadi dalam water pump punya barang. Tu kau tengok sendiri rupa casing korang tu. Rupa oil strainer korang tu. Dah rupa apa dah? Korang tengok sendiri apa rupa mechanical seal korang tu. Dah rupa apa dah? Berkaratnya. Water pump shaft impellernya dah makannya. Kipasnya pun dah makan. Jom kita buka supaya korang nampak pula dalam tu mechanical seal apa jadi. Nak buka mechanical seal ni kena pakai special tool supaya dia boleh tarik. Benda ni kena pakai special tool. Special tool ni kita panggil puller. Kenapa pakai? Supaya tak rosak casing korang tu. Tengok tu mechanical seal korang jadi apa dah. Dalam tu dah bergerak dah. Oil seal dia pun dah makan dah. Habis. Korang jangan biar lama-lama. Masalah water pump ni korang jangan main-main. Sebab apa jangan main-main? Sebab dia melibatkan sistem penyejukan coolant. Gagal dekat sini boleh jadi lagi bahaya. Tak cukup dengan leraikan water pump set, kita kena tengok juga belah kelas ni. Antara kerja-kerja terlibat yang leceh adalah pembuangan gasket dia. Gasket dia kalau kertas sangat-sangat leceh untuk dibuang. Kena ketuk satu persatu, kikis satu persatu. Walaupun package major servis RS ni bernilai 385, nampak macam mahal, tapi insyaAllah dalam video ni korang akan faham kenapa korang kena bayar harga tu. Sebab kerja dia leceh. Minyak hitam dah buang, kelas pun dah dileraikan. Jom kita cerita dekat owner apa yang kita jumpa. Package major service ni tak habis kat belah kelas je. Jom kita buka pula bahagian O-ring fuel pump dan juga fuel filter. Bahagian ni senang je. Kita buka soket, buka hose fuel pump, kita cabutkan. Sebelum kita cabutkan, kita buka dulu 4 skru, kita keluarkan bracket dia, baru boleh keluarkan fuel pump. Kalau ada yang bertanya perlu ke? Perlu. Cuba abang tengok sendiri rupa fuel filter abang. Rupa nampak apa? Color apa tu? Nampak macam tak ada benda kan? Tak apa. Nanti saya tunjukkan sekali apa beza barang baru dengan barang yang lama yang abang dah pakai 42,000 km tu. Dalam package major service ni juga kita akan cuci throttle body. Tapi sebelum nak cuci kita kena buat preparation. Antara preparationnya kita kena buka sensor TBS dan juga sensor IAVC. Sensor-sensor ni kena dibuka dulu tau. Kita tak boleh cuci terus pakai petrol. Nanti rosak. Kalau cuci terus tanpa kita buka, boleh jadi timing semput-semput, mati-mati, sengguk-sengguk, tak selesa sebab TPS tu dah rosak. Bila kita dah buka belah clutch, belah water pump,